Kami orang Madah, beli emas 1 gram ke Datuk rugi. Benarkah? Sebelum nak mulakan simpanan emas, kita perlu tahu apa tujuan kita simpan emas. Simpanan emas 1 gram ke Datuk bagus untuk tujuan mun kita nak jual, sebab kita boleh jual dan dapat hasil jualan dengan jumlah yang kecil. Contohnya lah, mun kita simpan untuk simpanan persaraan, jadi dengan emas 1 gram macam tu, cukup untuk tuan-puan pakai sebagai belanja dapur. Kita asyik perlu jual item emas yang besar-besar, sedangkan kita hanya perlukan dalam jumlah yang sedikit aja. Kita boleh terus jual emas sikit-sikit bila kita perlu nak makan duit. Tapi, mun tujuan contohnya lah seperti menunaikan haji, bayaran untuk haji tu biasanya dibayar semasa nak mula haji kelak. Tidak masalah pun mun kita simpan item emas yang besar seperti 10 dinar ke Datuk, dan tiba masanya boleh ya terus jual sekeping 10 dinar tu untuk ibadah haji. Apapun keputusan untuk keluarkan emas fizikal, semuanya berbalik kepada tujuan kena kita simpan emas. Nak mula menabung emas di Public Gold? Jom kami bimbing tuan-puan. Isikan detail di beg biru di bawah. InsyaAllah kami akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.